FIFA telah mendakwa bahawa Malaysia telah mengemukakan dokumen palsu dalam proses mendapatkan pemain warisan. Dan ini dianggap sebagai bukan isu teknikal, malah dianggap sebagai palsu. Difahamkan JPN di bawah Kementerian Dalam Negeri dikaitkan apabila didakwa telah mengeluarkan surat yang mengiktiraf kononnya datuk nenek moyang mereka dilahir di Pulau Pinang di Melaka. Ini saya rasa YB Menteri faham. Dan maklumat daripada FIFA sebaliknya. Dan ini telah mencetuskan tanya soalan. Okey, soalan. Mencetuskan polemik dan menjejaskan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Soalan saya, berapa lamakah masa yang diambil oleh JPN untuk menyiapkan dokumen pemain-pemain sebelum diserahkan kepada FAM? Itu satu. Seterusnya, jika betul berlaku pemalsuan, siapakah pihak yang bertanggungjawab kerana isu ini amat memalukan negara? Yang ketiga, seterusnya, apakah tindakan proaktif KDN dalam menyelesaikan isu ini? Dan yang terakhir, setelah tamat proses rayuan dengan FIFA, adakah kerajaan bersedia menubuhkan RCI untuk menyiasat kes ini kerana ia adalah skandal terbesar abad ini yang melibatkan pasukan bola sepak Malaysia dan agensi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Kang. 4 perkara. Bunyi itu gerun lah. Tapi meriam kapok yang naik itu. Ya. Saya dah sebut tadi, perkara Perlembagaan Persekutuan tak boleh main-main lah. Saya jawab dalam Parlimen. Skandal terbesar abad ini apa? Ya. Bagaimana kita proses perkara 19 Perlembagaan Persekutuan? Saya dah sebut masa kita bahas Perlembagaan Isu Warga Negara. Jalur nak jadi rakyat ni, nak jadi warga negara, 15.1, 15.2, perkara 16, perkara 19, perkara 30. Kita proses perkara 19. Ada kepatuhan, semua patuh. Patuh perlembagaan, ya. Patuh tak kaedah-kaedah warga negara 1964? Ya. Borang apa? Borang C. Dia datang sendiri? Ya. Semua proses kita patuh. Baik. Kemudian dia tanya berapa lama kita proses dia. Saya kata ada 3 perkara. Peraturan Dewan. Saya tengah jawab peraturan apa bagi Peraturan Dewan. Ya, tengah jawab. Biar Menteri jawab dulu. Sabar dululah. Saya kata perkara 19 ada 3 rukun. Termasuk syarat bermustautin. Syarat bermustautin di bawah akta, undang-undang lagi ni, Parlimen lulus. Nak buat perkara, nak jawab, rujuk undang-undang lah. Okey ya, kita buat undang-undang ni dalam Parlimen. Saya sedang jawab dalam Parlimen. Saya ada tanggungjawab dan saya ada pertanggungjawaban. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, saya dan menteri-menteri sebelumnya untuk turut mengguna pakai perkara 20/1/C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin, dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya. Dan sebab itu bila